mungkin selepas ini dapat menang dalam pilihan raya di Negeri Sembilan dan bentuk kerajaan. Sudah ada kata putus untuk melantik Ibu Besar seperti yang daripada Barisan Nasional sebaliknya. Saya rasa Datuk Seri Jalal pun dah disebut tadi bahawa kita belum bincang tentang perkara itu, dan sebenarnya banyak perkara yang kita belum bincang. Tapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita dapati bahawa perbincangan di antara kepimpinan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional tidak sukar sebenarnya, dan saya jangka tidak ada isu yang akan timbul apabila sampai waktu dan ketikanya pada 1 bulan ini. It will be smooth. Anwar masih ceramah kat Senawan Baru ni, dia ada cakap yang BN nak sangat rampas negeri ni sebab rembang mata tengok hasil negeri dah meningkat. Yang nak sangatnya yang kata apa, kemaruk lah. Orang Negeri Sembilan kata dia mengeliur tengok hasil negeri, kata dia. Saya dah jawab isu ni. Soal hasil negeri ni yang menampakkan peningkatan yang agak luar biasa. Bukan luar biasa ya, nampakkan peningkatan yang agak tinggi sedikit sejak daripada tahun 2023 ya. Maknanya ketika tertubuhnya kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan, maka pertambahan hasil itu menampakkan ada peratusan pertambahan hasil. Kan itu saya sebut bahawa pertambahan hasil itu bukanlah atas usaha Pakatan Harapan saja. Jangan lupa share partner you. Barisan Nasional mempunyai 14 kerusi pemegang saham terbesar. Kerana kita jaga kestabilan, kita jaga maknanya urus tadbir kerajaan dalam keadaan yang tidak huru-hara waktu itu, maka kita boleh menarik sedikit sebanyak pelabur. Peranan yang saya mainkan juga tidak kecil mewakili Barisan Nasional dalam kita menarik pelabur dan menambah hasil negeri. Saya pun dah jelaskan tentang pembayaran premium, tentang beberapa perkara yang kita angkat perkara ni ke peringkat persekutuan untuk dilaksanakan. Jadi kan itu kalau dia kata kita tergeliur memandang hasil negeri yang banyak, Barisan Nasional dah berpengalaman menguruskan negara dan negeri, dan kita tak pernah menjadikan bahawa hasil itu sebagai salah satu faktor untuk kita ambil alih kerajaan. Lagi sangat tu tuduhan tu. Ustaz, IH kali media akan membangkitkan tentang PAS kerap meratip isu DAP dalam kegiatan ceramah komersial. Pada saya apa yang berlaku ialah self-destruction. Mereka yang beri masalah pada diri mereka sendiri. Jadi kenapa dilabelkan kita meratip pula? Masalah ditimbulkan oleh mereka sendiri. Apa dia, kena buat cerminan sendirilah. Isu kenyataan Datuk Zahid dengan MB Kedah adakah mengganggu kempen pilihan raya? Tidak. Kita sedang berjalan dengan sangat baik. Kempen di pelbagai zon yang kita bertanding. Tidak ada masalah. Tapi kat belah baca tu macam mood tu macam tak, katalah mungkin di sebelah Jelebur tampil tu mungkin berbeza sikit lah mood kebut. Kita masih satu lagi tu kempen tu lah, kempen kat peringkat bawahan dia. Kempen dia ada cara dan kaedah dia, dan nak kata gear 1 gear 2 tu saya tak tahulah, tapi ada strategi yang tersendiri sebab demografinya tak sama, urban atau bukan urban. Jadi cara pendekatan itu mestilah ada kepelbagaian. Jadi mungkin bagi orang tak biasa dia nampak macam sejuk, tapi sebenarnya kempen sedang berjalan sangat aktif di kalangan jentera Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Betul, tak kisah Datuk Jalal, Datuk Sam. Kalau kita tengok dalam tempoh berkempen, pihak di sebelah sana berulang-ulang mengatakan bahawa gabungan antara kerjasama Perikatan Nasional dan Barisan Nasional ni telah mengukat perkauman, pencetuskan kita dengan kaum dan sebagainya. Walaupun pihak sini dah memberi penjelasan, tetapi masih diulang penjelasan. Mungkin agaknya Perikatan Nasional apa? Kalau kita tengok propaganda ni, bila dia memikirkan bahawa bila dia ulang-ulang, lama-lama orang percaya. Tapi saya rasa dengan rakyat yang sudah celik pada waktu ini, dengan maklumat di hujung jari di setiap orang, masing-masing boleh tengok
apa yang diucapkan 5 tahun dahulu, 10 tahun dahulu yang ada pun live dirakamkan. Jadi tidak timbul sebenarnya perkara yang disebut oleh mereka itu. Jadi mereka lah sebenarnya yang menimbulkan masalah, dan ini boleh dilihat dalam rekod-rekod yang lalu. Ya, saya berpandangan sebegitu juga. Kan saya dah sebut dalam ucapan saya tadi bahawa peranan yang mereka mainkan untuk divert isu kelemahan mereka sendiri, yang ini untuk menanamkan rasa benci di kalangan kaum dengan kaum yang lain. Mencetuskan isu perkauman menjadi budaya mereka sejak lama dulu, sejak puluhan tahun dulu, untuk mengalahkan parti-parti tertentu, terutamanya UMNO Barisan Nasional, dengan mewujudkan semangat isu perkauman yang menjadi modal mereka. Itu pertama. Yang keduanya ialah, saya dah sebut, kita sudah pun membuktikan di beberapa negeri, sama ada yang dipimpin oleh Barisan Nasional dan juga PAS, yang telah membuktikan bahawa semua kaum dapat dijaga dan diurus dengan baik dalam berbagai soal kehidupan mereka, dalam soal pembangunan, dalam soal kesejahteraan, dalam soal pendidikan, dan dalam soal warisan adat dan agama masing-masing. Ini dah kita urus dengan baik. Jadi kita tengok ya, Pakatan Harapan ini, terutamanya parti yang ada dalam Pakatan Harapan ini, akan divert isu untuk menanamkan rasa benci rakyat, terutamanya waktu pilihan raya. Kan itu dia kata saya, mana dia meratip, kalau dia kata meratip soal DAP, yang sekarang ni dia meratip saya soal derhaka pula. Dia meratip saya derhaka gila kuasa, derhaka gila kuasa, derhaka gila. Itu dia ratipnya hari-hari. Ya. Wah, kita dah jelaskan. Kan kita dah bagi tahu. Jadi saya bagi tahu, kalau misalnya kata saya derhaka, buktikanlah saya derhaka. Belum ada keturunan saya derhaka kepada raja ni. InsyaAllah saya nak Negeri Sembilan, kita tahu. Ya. Jadi ratipan itu saya tanya, bila dia ada ratip saya macam-macam ni kan? InsyaAllah dalam persamaan ini, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional ini, kita akan buktikan mandat yang diberi oleh rakyat pada 1 bulan 8 nanti. InsyaAllah kita akan urus kerajaan ini dalam keadaan yang baik, dan akan menjadi contoh terbaik dalam urus takbir negeri yang lain. InsyaAllah kita akan tunjukkan yang terbaik di mata masyarakat yang pelbagai kaum. Dato' saya nak tanya, 2 hari lepas PN dah melancarkan manifesto. Adakah manifesto itu dipakai oleh PAS juga ataupun secara asing? Kita akan membentuk kerajaan secara bersama, dan tentunya sebagaimana yang saya sebut dalam pelancaran malam tadi, bahawa apa yang kita bentangkan pada malam tadi adalah merupakan komplimen kepada kerangka asal, kerangka yang lebih komprehensif yang telah dibentangkan oleh Barisan Nasional. Jadi tidak timbul siapa ikut siapa, kita akan bawa bersama, insya-Allah. Sekretari Jalan, ada tanggapan di beberapa drone yang ditandingi oleh Perikatan Nasional, Jenderal UMNO itu tak bergerak sepenuhnya seperti biasa? Kita dah masuk fasa kedua. Fasa pertama, apabila kita bekerjasama dengan satu rakan yang lain, mungkinlah menampakkan sedikit perlahan. Nak bersefahaman ini, orang kahwin pun kadang-kadang dia nak bersefahaman ni lambat sikit, ambil masa. Tapi kita dah masuk ke fasa kedua, dan saya dapati bukan saja di DUN yang ditandingi oleh Perikatan Nasional yang UMNO sudah memberikan kerjasama total, tetapi DUN yang ditandingi oleh Barisan Nasional juga, Perikatan Nasional sudah memberikan kerjasama yang total sekarang. Kalau kita tengok di peringkat akar umbi, di peringkat DUN, kedua-dua jentera bergerak sebagai satu pasukan sekarang. Tadi saya baru balik daripada satu DUN, dan Muslimah daripada PAS bergerak dengan anggota JR wanita UMNO sebagai satu pasukan. Yang membezakan mereka ialah pakaian itu saja. But visi dan matlamat mereka bawa satu untuk mewujudkan keyakinan, memberikan keyakinan kepada rakyat supaya memberikan mandat besar kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional pada 1 bulan 8, insyaAllah. Ya. Ada laporan bahagian UMNO di Johor dan also di Pahang, mungkin model PBN ni tak sesuai di beberapa negeri. So pandangan Itu kita akan teliti satu persatu, dan tentunya ada pelbagai model, pelbagai cara dan kaedah yang boleh kita laksanakan. Jadi bila sampai waktu dan ketikanya, kita akan sampai kepada tajuk itulah, insyaAllah. Sri, memasuki fasa kedua ni, bagaimana strategi antara PN dan
PN untuk menarik undi atas program terutama golongan muda? Bila manifesto ni kita lancarkan, ianya merangkumi semua aspek, sama ada golongan masyarakat Melayu, Cina, India dan masyarakat orang asli, aspek yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, kehidupan dan peluang pekerjaan, dan tidak ketinggalan di mana aspek untuk masa depan anak-anak muda ini diberikan penekanan di dalam kita menyediakan manifesto Sebahagian besarnya ialah peluang 50,000 peluang pekerjaan. Tentunya ini adalah untuk masa depan anak-anak muda, yang mana peluang pekerjaan ini yang diberikan untuk mereka mendapatkan gaji premium. Peluang pekerjaan ini supaya mereka tidak lagi meninggalkan daerah dan negeri mereka untuk mendapatkan pekerjaan di luar, sama ada di Kuala Lumpur, Ipoh, Penang dan sebagainya, tetapi mereka menjadikan negeri mereka tempat tinggal mereka dan tempat untuk mereka mendapatkan peluang pekerjaan. Di samping itu, soal yang berkaitan dengan aktiviti riadah mereka, dalam soal yang berkaitan dengan usahawan-usahawan muda, semuanya itu dirangkumkan dalam manifesto yang telah kita bentangkan, dan saya yakin anak muda sedang meneliti pergerakan dan wawasan serta manifesto kita, dan mereka sudah pastinya memahami akan isi-isi ataupun konten manifesto yang boleh memberikan manfaat kepada mereka, dan ini semua boleh memberikan keyakinan baru kepada mereka untuk memberikan mandat baru kepada kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional di Negeri Sembilan. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okay, thank you.